Pakaian dalam nenek pun kena curi. Tanda tanya seorang wanita mengenai pakaian dalamnya yang seringkali hilang di ampaian akhirnya terjawab apabila kamera litar tertutup CCTV rumahnya di Kampung Baru Rasah berjaya merakam perbuatan seorang lelaki. Dalam kejadian terbaru pada Selasa, lelaki terbabit dilihat memberhentikan lorinya di tepi rumah mangsa sebelum melompat masuk ke dalam kawasan rumah. Mangsa yang dikenali sebagai Cik Lai, 27 tahun berkata, kejadian kehilangan pakaian dalam rumahnya bukanlah pertama kali berlaku. Masa mendiang nenek masih hidup, pakaian dalam yang dijemur di garaj pun pernah hilang, tapi ketika itu kami tidak mengambilnya secara serius. Saya mula perasan bila tengok pakaian dalam saya dan kakak yang dijemur kerap hilang dan pernah sehingga 7 helai sekaligus. Disebabkan itu, dia mengambil inisiatif memasang CCTV di rumah bagi merungkai identiti si pelaku. Jelasnya, kejadian pertama berjaya dirakam pada 31 Januari lalu menunjukkan suspek memandu Proton Wira meninjau di kawasan berhampiran rumah dahulu sebelum datang semula untuk melakukan perbuatan tersebut. Apa yang mengejutkan, suspek langsung tidak menutup mukanya. Kejadian terbaru pada Selasa jam 4.30 petang yang jelas menunjukkan suspek melompat masuk ke dalam pagar rumah dan mencuri pakaian dalam di ampaian yang kemudiannya dimasukkan ke dalam bajunya. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Seremban, Asisten Komisioner Muhammad Hatta Cik Den berkata, pihaknya sedang menjalankan siasatan lanjut mengenai kes itu dan usaha mengesan suspek sedang dilakukan.